cara nak consume electrolyte selepas habis lari tanpa menggunakan botol. Okey. Jadi kebanyakan ramai orang dia dah bawa siap-siap botol ataupun flask. Tapi macam mana dengan orang yang dia tak suka nak bawa botol dengan flask ni? Okey, untuk orang yang macam ni dia ada dua option. Satu, dia bawa sendiri botol electrolyte ni. Okey, dan yang kedua, dia bawa tablet electrolyte tu dalam plastik kecil macam ni. Ni contoh. Okey, jadi khas untuk orang yang tak suka bawa botol ataupun flask. Lagi-lagi yang suka melepak dulu lepas lari ni, beli ais kosong ni, ikat tepi. Jadi electrolyte ni boleh bancuh dalam ni terus. Tunggu dia larut, set je. Lepas tu minum lah. Dah siap macam ni, boleh minum. Okay, yang ni sebab air dia banyak, saya letak dua. Nak bagi pekat sikit. Sedap sikit. Okay, jadi dalam fikiran hampa sekarang ni, alahai, jadi kerja pula nak kena pergi cari air kosong. Jadi itu saja dalam video kali ni. Walaupun nampak macam tak membantu, tapi itulah. Kadang-kadang ada orang yang boleh pakai cara ni, ada orang yang tak boleh guna. Ikutlah. Setengah orang boleh pakai, saya boleh pakai, hampa takkan tak boleh pakai. Okay, itu saja. Jumpa lagi next video. Ciao.